buka dan pasang mounting engine belah depan tu kena ada jack stand 3 tan. Kalau tak ada tak boleh, sebab kena jack tinggi enjin bawah tu baru boleh buka dia punya skru. Jadi bawa ke kedai. Mula jack bahagian punya enjin tu, jack sikit je untuk tahan enjin tu. Ini gambar tolak benda ni ke atas sikit untuk dapat cover. Bila dari atas nampak macam okey, tapi sebenarnya dia pun dah crack. Ini yang baru.